Muhammad Isyai, anak kepada Zamri yang kena stroke ni. Okey. Macam mana Muhammad Isyai boleh berjumpa dengan maksudnya tahu alamat saya merawat orang stroke ni? Pada mulanya pakcik saya rekomenkan sebab sebelum ni ayah mentua dia pernah sakit stroke separuh badan. So dia memang rekomenkan tempat kat sini lah untuk cepat pulih. Sekarang ayah mentua pakcik saya sekarang dah kembali normal pada asal lah. Pakcik tu nama apa? Pakcik saya tu nama Kirwanda. Tapi yang ayah mentua dia saya tak tahu ada pula nama dia. Ya. Dulu dia buat rawatan dengan saya lah. Betul. Saya dah tak ingat sebab ramai sangat orang stroke yang dah sembuh buat rawatan dengan saya kan. Siapa nama dia? Iwanda ya? Pakcik saya. Dia yang bagi alamat tu. Betul. Jadi sekarang dia dah pulih 100% lah. Stroke dia sebelah badan ni. Sebelah badan. Alhamdulillah. Yalah. Saya pun tak apa ingat dia sebab ramai orang stroke yang datang buat rawatan dengan saya kan. Dia dah pulih dah ya. Alhamdulillah. Dia lah yang recommend. Dia yang recommend kat sini. Terima kasih. Kirim salam kat dia. Okey, baik.